Berita baik buat semua, hari ini harga emas baru saja turun sebanyak RM25 daripada harga tertinggi RM493 segram ke paras RM468 sahaja untuk 1 gram. Buat mereka yang dah pun ada akaun emas dengan Public Gold, tuan-puan boleh terus klik saja button top up dan tambah simpanan emas sempena hari raya. Duit raya tu tuan-puan jangan simpan lama-lama sangat, nanti habis. Jadi tuan-puan, buat mereka yang belum ada lagi akaun emas, sebenarnya harga emas naik ataupun turun ni belum ada kaitan lagi dengan tuan-puan, sebab pesan mentor saya, selagi tuan-puan belum bermula, tuan-puan belum ada benchmark ataupun penanda arah selagi tentang harga emas. Jadi tuan-puan mula sahaja dahulu, sebab harga emas tak pernah tunggu kita. Harga emas naik kita happy, harga emas jatuh macam ni lagi kita happy, sebab kita boleh tambah lagi simpanan emas dengan lebih banyak. Jadi tuan-puan macam mana nak bermula di Public Gold, tuan-puan boleh daftar akaun emas percuma sahaja dan nanti tuan-puan boleh top up akaun emas cap bermula RM100 sikit-sikit setiap bulan, dan nanti tuan-puan boleh keluarkan emas tu untuk pegang secara fizikal. Macam mana nak bermula, tuan-puan boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas, dan nanti saya akan bantu tuan-puan cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet tuan-puan.